No responde pero siempre tira un like y eso me tiene pensando she likes me. Si te quedas conmigo vamos a hacer twins. Hoy podemos ganar el táctil. Hay algo que... Makan apa yang saya suka makan kalau bersama keluarga. Lagi-lagi dengan cucu-cucu saya. Ojong aja ni. Buka aja. Teng teng teng. Ting. Oh, wow. Itu dia. Bau spicy harap-harap tak pedas sangat. Spicy ni. Tapi untuk cucu pun boleh. Taklah spicy sangat. Untuk kita pun tak apa, untuk budak-budak pun tak apa. Lagi satu ni chicken karage. Seperti chicken karage. Senang juga. Kita potong aja. Masuk satu bungkus. Dah masak. Teng-teng. Dia pun crispy ni. Sedap betul ya. Makanan ni. Bolehlah makan. Ini pula cheesy chicken meatball. Beza sikit. Dia dengan cheddar cheese tau. Cheese is actually quite healthy. So, mari kita masak ni. Meatball is ready. Sabar sikit ya. Pasal dia panas. Dalam dia tu cheese kan. Cheesy chicken meatball. Dalam tu ada apa? Teng teng teng. Wei! 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 Ini yang sedap. Pula kita dah masak mini cheese stick. Ini kan advantage dia masak 6 minit aja. Cepat betul. Kadang-kadang nak cepat. Okeylah. Okey. Sama masuk air fryer. Ni yang bagus ni masuk air fryer ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Alright. Dah masak. Ini mini cheese stick ni. Dalam ni ada cheese. Dia crispy. Aduh. Dia bau cheese dalam tu tau. Tak sabar nak makan lah. Teng teng teng. Weh. Ha ha ha. Itulah baru cheesy kan?